tips untuk siapa nak beli rumah untuk investment dia kena sedekat yang boleh dengan bangunan dekat belakang ni. So kalau katakan nak beli rumah baru di Kuala Lumpur, kalau boleh lokasi tu biar dekat dengan bangunan ni. Tapi kalau dekat sangat macam sebelah-sebelah ni semua, ini memang mahal lah, harga juta kan. Tapi anda boleh bergerak mungkin dalam 10 minit, 15 minit lagi jauh sikit daripada lokasi ni, mungkin boleh dapat harga 2-3 kali ganda lagi murah daripada sekeliling sini. So saya memang ada satu projek baru, harga 400 lebih sahaja, paling murah pun ada sampai 300 lebih, di setapak, di Segambut. Memang jarak dia sini dekat lah, 15 minit, 20 minit sudah sampai. So bestnya beli rumah baru ni, modal tak ada. Modal hanyalah rendah saja, bayar booking mungkin dalam 500 ke 1000, dapat full loan, tak payah bayar down payment, tak payah bayar lawyer. Rumah baru. Okay, kalau siapa cari rumah baru macam ni, hubungi saya. Jangan cari yang jauh dekat Kajang, Semenyih, Bangi. Walaupun dapat harga murah, tapi dia jauh dengan sini. Ni dekat dengan sini, sebab sini city center ni ramai orang duduk kat sini, orang-orang yang profesional. Okay, so kalau siapa nak cari rumah baru untuk investment, lokasi dekat dengan KLCC, jangan lupa hubungi saya. Jom, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita kopi-kopi. Okay, so jumpa lagi. Bye.